Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dirahmati lagi dikasihi Fadil Tuan Pengerusi majlis kita pada malam ini, tuan-tuan, Tuan Imam, para hadirin hadirat sidang Jumaat Qiyam Ramadan yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam ni kembali kepada tradisi lama lah, malam terakhir tazkirah saya mai ke surau tuan-tuan. Makna kembali ke pangkal jalan. Setelah 2-3 tahun tersesat, akhirnya kembali ke pangkal jalan. Saya malam ni alhamdulillah boleh mai juga tuan-tuan. Duk ingat tak mai lah, takut ayah esok. Saya hantar WhatsApp kepada Bang Zul, tanya macam mana. Dia kata jadikan malam ni. Saya kata insya-Allah kalau esok tak ayah. Saya kata kalau ayah esok macam mana? Duk ingatkan depan abang tangguh. Dia kata on. Saya tengok-tengok tu jam tu. Kata tak pernah lagi lah aku takbir raya luar pada kok dia. Jadi malam ni tadi saya buka puasa kat tepi highway tadi ni. Tak pergi mana, duk tunggu dulu penyimpan bohong sak ada Raja Melayu nak abang Aisyah tu. Alhamdulillah naik atas kereta lena. Hati saya tenang lah boleh main malam ni. Lepas tu duk tengok tadi lepas duk hantar main gambar atas highway ni, lepas kata pedih juga lah Ustaz. Oi, daripada Kepala Batas nak sampai ke Ustaz pedih lepas kata. Saya kata kereta banyak lah. Dia kata ambil nak tak tayar pun tak ada tak. Kawan saya hendak, dia kata nak letak tayar ni tak ada jalan tak lah. Nak letak tayar, nak abak kata ramainya orang balik malam ni. Kereta dia malam ni tak boleh lama. Kalau lama malam ni takut sampai pergi raya di Kok Diang. Kan permit dapat tadi bini saya bagi dekat 12.5 Malah bukan takut, cuma dia tak apa nak heran ke kita. Kita tak takut ke dia, cuma dia tak apa nak heran ke kita. Bini saya pun lagu maklum jugalah. Maklum tak? Orang perempuan ni tuan-tuan, jangan kata ustaz, Panglima tentera Iran pun kena heran ke mereka tuan-tuan. Peluru berpandu ni tadi hantar dia pun tak heran. Dia kata orang perempuan ni.
Jadi malam ni saya nak baca ada 2-3 buah hadis, tuan-tuan. Malam ni macam kita tahu, malam terakhir kita tarawih. Habis dah tarawih. Tahun ni tak ada lah. Tahun ni kalau panjang umur kok mana pun tak ada dah tarawih maklum. Habis walhamdulillahi rabbil alamin tu imam kita baca tadi. Habis dah tarawih. Subhanal malikil ma'bud ni nak dengar pula tahun depan lah. Lain kalau maklum saja saya tak ingat duduk kat rumah sebut atas lain lah. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal tak ingat. Tapi tarawih tak boleh mayang lah. Kot lah malam raya ketiga nak mayang dengan maklum ke apa. Tak tahu ke orang tak apa maklum weh. Mau tahu kat pejabat agama mereka pakai hantar PIPD cek yang kecil. Habis dah. Betapa ruginya orang yang meninggalkan tarawih. Rugi. Saya ni bukan nak kata ke orang. Saya pula ni tak apa nak erti dah kata ke orang. Takat-takat lah duk ngejak tasawuf ni. Tak apa nak kata ke orang sangat dah. Lah kalau orang suruh kata ke orang pun, saya tak erti dah nak kata ke orang. Punya baik saya lah ni. Cuma malam ni saya nak timbul satu tanda tanya, tanda soal dalam diri kita, kau. Saya kadang-kadang duk tertanya-tanya. Lagu mana orang tak faham. Macam mana orang hak dia puasa tapi dia tak tarawih, dia duk kalut benda lain. Dia rasa Ramadan ni lagu mana? Bisa tengok tak orang? Kita ni bukan baik Pak Long, bukan baik. Kita ni pun sakan. Saya tengok tuan-tuan pun saya tahu dulu sakan. Betul tak Pak Long? Laki Pak Long? Pak Long? Betul ke tak? Laki Mak Long dulu sakan. Mak Long saja tahu laki Mak Long lagu mana. Betul ke tak? Sebab tu jangan duk buat lebih kurang kat mereka ni. Model londeh mampu kita. Dia tak londeh tak apa. Model londeh mampu Pak Long. Pak Long belagak ya pakai baju bah meleret. Saban panjang. Lilit ni duk naik kot tingkat lagu tangga kot tepi kepala. Tasbih jangan duk kata lah duk larga motor jauh nak tolong selawat. Belagak. Tapi Mak Long tahu laki Mak Long lagu mana. Betul tak Mak Long? Mau mereka ni buka cerita Pak Long, tak ada apa dah kita ni. Maruah kita dicincang-cincang. Kita ni yang nampak baik, bukan kerana kita baik, belagak baik ya. Kita ni tak baik sangat Mak Long. Mak Long baik tak? Saya nak tanya, baik ke tak? Ha? Hello? Baik ke tak? Awak lagu nak mati ya nampak? Nampak lagu nak mati kan? Si mana tinggi kot? Kau sedih tak boleh balik kampung ni? Allah esok pun ada lagi sagi pun ada lagi kalut pergi mana? Nak balik pun kena buat apa? Saya nak tanya agak-agak ni, agak-agak baik ke tak? Baik ke tak? Ni hak duduk dalam tu. Hak duduk dalam kepompong tu. Baik ke tak? Baik. Betul? Betul? Kompom syurga ada tak? InsyaAllah dah tak kompom dah. Kita ni duduk tengah belajar untuk jadi baik. Setuju ke tak? Jangan ada buat muka sedih lagu tu. Dah lah duduk semakah lagu Rahim tak ada pasport kena tangkap immigration. Dia buat muka sedih lagu tu pula. Jangan ada buat muka sedih lagu tu. Sedih tengok. Madam tak lah abang. Kita ni bukannya baik terang mana akak-akak oi. Duk belajar nak jadi baik. Tapi kita ni, ni nak kata ni. Agak-agak ni. Saya kata lagu ni lah. Maklum ni tak baik lah. Senang. Kita ni kalau kita kata jahat. Bagus maklum oi. Daripada orang kata kita jahat. Kita ni bukan. Bunyi apa tu? Pum tadi. Apa dia tu? Peluhuiran ke apa? Mocun. Ingat ke peluhuiran sampai? Saya orang.
Tak tahu jadi ni tayar huwe lagi. Oh, maklum. Ni Israel tengok melari malam. Tu. Takkan dah buat ni, takkan dah. Takkan dah. Mereka ni raya lah. Saya nak kata kita ni bukannya baik tak mana pun. Tapi kalau malam-malam terawih kita tak main, duduk di rumah tak buat terawih, agak-agak boleh duduk. Tak tahu tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan, kalau tak main terawih tak boleh duduk. Tapi ada orang, dia boleh duduk kalut sampai ibadah malam Ramadan. Haram satu pun dia tak peduli. Betapa ruginya. Ni tak kata ke orang umum. Kalau kena, alhamdulillah. Ni habis dah Ramadan ni. Tahun depan dia main. Mungkin kita boleh jumpa lagi Ramadan tahun depan. Tak maklum ni. Mungkin kita jumpa lagi Ramadan tahun depan. Cumanya, berapa orang boleh confirm dia main lagi Ramadan tahun depan. Dan kita mungkin hidup, tapi kita ada kesempatan nak buat ibadat macam tu ni. Saya ada sebut benda lagu ni. Siapa yang tak pernah kenal pada dia dengar. Kawan saya seorang. Tahun lepas dia ikut juga saya pergi tazkirah. Saya sebut benda ni. Siapa boleh confirm tahun depan Ramadan main, dia boleh buat ibadat lagi macam tahun ni. Tahun ni kawan saya sebulan. Sampai malam ni tak keluar lagi daripada wad. Bini dia sakit. Dia kata tahun ni ustaz hancur. Puasa pun tak rasa. Terawih ke mana? Tadarus ke mana? Dia ke mana? Betul ustaz kata. Betapa ruginya. Tak boleh dah. Nak buat apa tak boleh dah. Nak korek balik ke belakang. Tak boleh dah. Masa ni maklum dia tak boleh beli. Sebab tu saya tak apa setuju dengan orang kata buat masa ibarat mah. Mah ni, mahal tak mana pun orang beli. Betul ke tak? Ni daripada abang kata mah turun harga tak tahu betul ke tak betul. Ini betul ke tak? Duk baca sajalah tengok dalam social media dia berkata turun. Hang turun ke hang naik aku je tak ada duit tak beli lah. Ni dia duk turun ni kakak. Balik abang kat lelaki tikam bagi elok nama ekor tu. Kena pergi beli. Mah ni mahal kok mana pun. Agak-agak beli ke tak? Maklum beli ke tak? Beli. Masa ni bukan boleh beli. Sebab tu masa ni yang betul dia bukan ibarat mah, ibarat nyawa. Tak boleh masa ni hang pakailah kok mana pun. Hang bayarlah kok mana pun. Tak boleh. Nak kembalikan masa lalu. Pi pula jam tu boleh lah dia ustaz. Tapi nak kembalikan masa tak boleh dah. Sayangnya Ramadan tahun ni kalau orang buat main-main. Saya malam ni saya nak baca ada 3 buah hadis. Ni tak baca lagi. Ni duk mukadimah tak habis ni. Malam kemarin saya tazkirah. Pak Long tu kata ustaz nak ustaz baca 2 baris hadis pun ustaz ulas kat sejam lah hebat tak. Saya kata tu ilmu banyak. Tu tanda saya ilmu banyak. Dia mai tu dia nak komplain saya tahu orang tua tu. Saya tahu saya lebih mengajar pada tu tiap-tiap bulan orang tua tu duk komplain saya. Duk tak duduk sadar kat sebulan pun nak diam nak suruh dia mengajar. Hadis tu ada 5 baris. Saya baca 2 baris. Saya ulas sejam. Dia kata hebat ustaz lah. Hebat. Saya kata tu saya ni ilmu banyak. Tanda ilmu banyak baca sikit ulas banyak. Oh dia kata hebat. Dia hebat. Tak boleh kata apa no, tak boleh kata apa. Tak boleh kata apa. Dia kata ustaz ambil lagu tu. Tok Imam tu kata elok baru dia jumpa buku ngawah. Semua ustaz dia nak komplain. Tok Imam baca panjang dia kata panjang. Tak ingat orang belakang ketua. Mai Tok Imam baca pendek dia kata makan duit haram. Orang bayar penuh baca pendek. Orang tua ni. Dengar kata menantu dia duk ada kat surah Muhtadi ni tak tahu yang mana. Tak tahu yang mana. Dia komplain dah. Tak mana tak apa hari kena adik balik dan bayar. Jadi malam ni saya nak baca 3 buah hadis. Hadis yang pertama hadis hasan sahih. Riwayat daripada Imam At-Tirmidzi
Nabi SAW bersabda, saya rasa tuan-tuan bisa dengar hadis ni, tapi malam ni mari kita dengar. Bertetapan dengan malam terakhir Ramadan, Nabi kata pada dia, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insalakha qabla an yughfara lah, atau kama qala. Hadis ni mungkin ustaz-ustaz ada duk baca tak? Cuma dia malam ni sesuai. Pasal malam terakhir Ramadan, kita nak tengok, kita nak renung, kita nak ambil pengajaran. Nabi kata sungguh hina, sungguh rugi, sangat-sangat hina. Nabi kata raghima anf. Raghima anf ni kalau kita tengok terjemahan dia, biji-biji lebih kurang pegang kepala pergi sengguk tu terkena hidung. Tapi kalau terjemah, dia kata apa dia? Betapa ruginya. Rugi di sini, dia plus hina. Nabi nak kata sangat-sangat rugi orang yang masuk mai ke dalam bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu pergi sebelum dia mendapat keampunan daripada Allah di atas segala dosa-dosanya. Lah ni kita duduk malam terakhir, tuan-tuan. Ramadan ni berada dengan kita di malam terakhir. Kira duk cerita dia bungkui beg, zip siap dah beg tu. Semua siap dah. Tinggal esok dia nak pegang, dia nak langkah keluar ya Ramadan ni. Macam akak-akak ni lah, mak mentua main rumah. Mak mentua duduk di kot dia. Dia main bertam ni, main rumah agak-agak lah. Malam ni dia duduk bungkui beg dah, esok dia nak balik. Sebagai menantu ni, sebagai menantu, mak mentua main duduk pun tak lama mana. Saat dia lebih kurang dalam 14 hari lah. Jadi dia pun duduk bungkui, dia nak balik. Agak-agak sebagai menantu ni rasa sedih ke rasa lega? Abang tu dia dengan umur. Malam-malam lah Ramadan dengan umur. Mak mentua duk buruh baju dalam beg, dia zip beg tu. Sebagai menantu. Sebagai menantu. Sebagai menantu. Agak-agak rasa sedih ke? Rasa lega? Cuba jawab betul-betul. Dia kata nak jawab tadi, mak mentua duduk belakang. Majoriti lah, saya tak kata semua, majoriti lah rasa lega. Rasa lega lah. Dia kata balik, kena mak mentua pula cerewet. Allah, maklum kalau dapat mak mentua tak cerewet tu satu nikmat tau. Dapat mak mentua cerewet, ku tak tahu lah. Dia main duduk rumah kita, dia mengajak kita cara nak masak. Dia dah agak-agak, kita masak cara TikTok. Kita lah masak cara TikTok aja. Dia masak cara zaman dulu, mana nak sama. Nak buat ayam masak kicap. Ayam masak kicap, dia tomeh dulu. Kita tak buat ayam dulu baru tomeh. Betul tak? Ni agak-agak nak buat masak kicap. Pertama buat apa? Ayam masak kicap. Yang pertama buat apa? Tomeh. Dak. Beli ayam dulu. Ayam tak ada nak masak, nak tambah. Dia main, dia duk mengajak kita tak boleh potong bawang kot tu, kena menyerang, tak boleh dadu. Hei, kena mak mentua lagu tu. Yang ni lepas kata ni, mak mentua kiriman neraka. Tiba-tiba mak mentua kiriman neraka tu, dia duk packing dah baju malam ni. Dia kata kat menantu dia, cik, mak nak balik dah esok. Jaga diri lah. Abang menantu ni pula kuat drama. Itulah rasa macam berat nak lepas mak. Mak pun tak apalah, mak nak balik dalam hati tu, kita balik dah cepat kau tu. Dia pun duk buat lah, rasa berat nak bagi mak balik. Sekali mak kata tak apalah, dah berat sangat mak duduk lagi seminggu. Jahanam. Jahanam. Mulut tu yang duk manis sangat. Lah ni Ramadan ni tuan-tuan, dia ada tengah packing ni. Seolah-olah Ramadan ni nak habaq dekat kita. Dia kata aku nak balik dah.
Mau panjang umur, jumpa lagi lah tahun depan. Ni aku nak balik dah ni. Mau panjang umur, kita jumpa lagi tahun depan. Lah ni saya nak tanya. Sebagai satu ataupun sebuah muhasabah. Saya nak tanya tuan-tuan. Malam ni agak-agak kita berat nak tinggalkan Ramadan ataupun Ramadan yang berat nak tinggalkan kita. Cuba abang main tak? Lah ni agak-agak kita yang berat nak tinggal Ramadan ke ataupun Ramadan yang berat nak tinggal kita. Kita yang sedih nak tinggal Ramadan ataupun Ramadan yang sedih nak tinggal kita. Muhasabah, jawab dalam diri masing-masing. Tak payah doa keluar. Sebab kita kalau cakap keluar, mungkin mulut ni tak sama dengan hati. Jenis munafik ramai ni. Tapi kita yang kita tak boleh tipu adalah diri kita. Kita boleh tipu orang. Kita boleh berlakon, kita boleh tipu orang. Tapi kita tak boleh tipu diri kita. Lah tanya, hari ni, malam ni, siapa yang sebenarnya sedih? Kita yang sedih nak tinggalkan Ramadan ataupun Ramadan yang sedih nak tinggalkan kita? Sedih, ya Allah, habis dah lah, ya Allah. Segala tawaran-tawaran ni habis. Sama-sama bang maghrib malam ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis. Segala tawaran yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita dalam Ramadan, habis. Segala doa Allah Ta'ala nak mustajab, habis. Segala dosa Allah Ta'ala nak ampun, habis. Pasal lagu mana? Ada orang dia duduk syok Ramadan nak pergi. Tapi Ramadan kata kat dia, contoh. Hari itu masa aku duduk dalam perjalanan nak main, hampa macam-macam update dalam sosial media hampa. Bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang dirindui. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dia elok Ramadan duduk 4 hari dengan dia pun tak tahu pergi mana Ramadan tinggal tu. Saya buat lagu ni lah perbandingan. Malam ni saya nak main. Kipas tu boleh tukar lah kot no. Hingat sama dengan macam tu. Yang lain elok dah. Tang tu bunyi leceh. Kapek, tebal, mihrab, kemas, speaker sedap, piala besar. Bid'ah paling besar piala bola tu dalam ni. Tak pernah lagi saya tengok piala besar lagu ni dalam surau ni. Mopok tu main akarah je ke surau ni. Betul-betul bid'ah. Baik. Nak abang nak tampar betul-betul. Contoh malam ni. Ni. Berapa minit lah kita? Kalau ikut time cukup dah kan? Tazkirah betul tak? Tazkirah selalunya apa? 20 minit ke tu lah. Ni tazkirah maklum bukan kuliah. Ni kalau ikut 25 minit lah. Tazkirah maklum tahu makna apa tazkirah? Tazkirah tahu. Tazkirah dalam bahasa Arab. Melayu panggil apa? Tazkirah maklum apa dia? Peringatan. Tak. Makna tazkirah yang betulnya, cakap pendek, bayar penuh. Tu makna tazkirah. Maklum tak percaya. Ni ustaz cakap mana? Tu deh. Makna tazkirah, cakap pendek, bayar penuh. Tu makna tazkirah. Saya bagi contoh malam ni. Saya main ke surah Al-Muhtadi ni. Walaupun tiap-tiap tahun saya duk main surah Muhtadi ni. Tiap-tiap tahun. Tapi kalau orang tak jemput, tobat saya tak main. Kalau orang tobat saya tak main lah. Kalau orang tak jemput nak main buat benda tak apa. Bukan saya nak main duduk depan. Malam ni bagi saya mengaji. Malam ni bagi. Tak ada. Saya main pihak surah apa nama? Bobong. Ustaz kita abang. Pada hari Kenuri Umar Manggul. Jangan lupa anak tahun ni. Saya apa buat lupa. Bang Zul pula tanya. Jangan lupa tau. Main. Pagi tadi Bang Zul WhatsApp pula. Mesej pula saya. Ustaz malam ni jangan lupa tak. Main. Tak habis lah tu. Bang Zul hantar pula location. Bukan saya tak tahu.
Bukan saya buta perut. Tapi nak habaq apa dia? Punya nak suruh mai. Betul tak? Tu makna orang besar hati. Pihak surau besar hati nak suruh saya mai. Bagi pula Ustaz. Kaita saya sampai. Bang Zul pun sampai. Kau ni pergi. Bukan saya tak tahu baca. Nak habaq apa dia? Besar hati. Betul tak belum? Tu kata orang besar hati. Lagi saya tak turun naik tu, bang duduk keras depan pintu kereta saya. Saya pun turun, salam. Mereka bawa saya masuk. Bukan saya tak tahu masuk, tahu mana? Buta perut, tahu mana dengan saya? Dia kata, Ustaz, nak pergi tandas. Tu tandas belah kanan. Loh. Saya tahu. Cuma tahun lepas yang dia ingat tak? Aku ingat. Maklum. Berketak belah-belah nak terkencing. Tak Zat, sebelum sampai saya kencing dia lihat lah. Sebelum main kencing dan tuan, saya kencing dia lihat lah tadi. Nak habaq apa dia? Besar hati orang surau. Besar hati orang surau. Ni, nak bagi saya main ni besar hati orang surau ni. Tiba-tiba maklum, elok saya duduk habis ceramah. Haram tak ada habis ceramah. Orang balik. Tinggal saya seorang-seorang kerik-kerik. Agak-agak orang nak kata apa? Nak kata orang surau ni beradab kan korang ajak? Maklum cuba abang tak? Orang kata apa maklum? Korang ajak dia tak? Tu kalau kena dekat orang. Sama tak dengan orang duk buat dengan Ramadan? Saya bagi contoh tu kat saya. Maklum kata korang ajak tau. Kalau buat lagu tu. Maklum hak kita duk buat kat Ramadan. Hak orang-orang duk buat kat Ramadan. Lagu tu tak? Hampa panggil mai, hampa kata dirindui lah, dinanti lah. Elok-elok dia mai duduk dengan hampa 10 hari, hampa tuang tinggal dia. Sampai dia nak balik pun, hampa tak pergi hantar depan pintu. Saya duduk mai tahun ni tak nak kenal lagi lah. Habis kuliah, terkedarah kat luar tu. Malam ni ada, pasal tengok cara duduk susun kursi tu ada, tapi tak tahu lah. Tak ada masalah, ada tak apa, tak ada tak apa. Mau tak ada, banyak bagi lebih, tak ada masalah. Saya tahu nak pergi makan tak mana, dia apa tu? Gelak apa gelak? Tak kenal kat maklum tak apa lah. Kenal kat saya. Siapa orang main rumah kita lah maklum. Semalam saya kata, orang main rumah kita, kita ni kena pergi jemput dia depan. Macam tak sah lah Maudhu pergi panggil saya, tu lah tetamu dengan tuan rumah. Ni dia duduk lah silai. Nak masuk ke pintu mana? Macam 3-4 bulan lepas. Tuan-tuan ingat semua rumah ni masuk ke pintu lah. Saya 3-4 bulan lepas. Pergi mengajak. Mereka sedia makan dalam bilik tu. Sedia makan lah. Keluar terkunci. Keluar terkunci. Kunci tu dia pakai tu jenis Tamprino. Elektronik bateri pula habis. Nak connect manual lepas tak tahu nak buat. Makanan duduk dalam bilik. Lepas tu kau mana? Tok Imam, Ustaz, Tok Bilal masuk kau tingkang. Lepas buh tangga lompat masuk kau dalam tingkang tadi. Terkedarah. Habis minta kedarah tarik tangga masuk dalam pula. Lompat keluar pula. Cerita kartun tu. Kita dengan Ramadan kita buat lebih kurang. Maklum, ni Ramadan nak balik dah. Saya nak tanya dekat maklum, dah puas ke berdoa dalam Ramadan ni maklum? Saya nak tanya maklum, puas dah ke berdoa dalam Ramadan ni? Puas ke tak lagi berdoa dengan Ramadan ni? Tak tahu Ustaz. Hajat kita ni banyak. Puas ke tak lagi berdoa dengan Ramadan? Yang kedua maklum, pengampunan Allah Ta'ala ni agak-agak kita dah gapai ataupun belum? Kita dah gapai, bukan capai, gapai ataupun belum? Yang ketiga maklum, ibadat yang kita buat puas ataupun tak lagi dalam Ramadan ni? Takut-takut Nabi kata kita ni menjadi golongan yang hina. Siapa dia? Orang yang dia masuk dalam Ramadan
keluar, dia tak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya nak abang maklum, malam ni malam yang cukup hebat. Ni malam terakhir Ramadan, betul tak? Jangan lupa dan satu, malam ni malam Jumaat. Ramadan, Jumaat. Dua ni bergabung. Doa lah banyak-banyak maklum malam ni. Maklum no. Balik jangan duduk lena pula. Jadi macam satu kak tu, alhamdulillah, mayang tarawih elok dah, witir cantik dah, tadarus kemas dah. Balik tu pula tak lena, mayang hajat, mayang tobat sampai pukul 2 subuh haram tak mayang. Lagu tu baru betul maklum. Kemas sangat. Balik maklum nak doa banyak-banyak, bergabung dua malam ni. Esok orang jantan Jumaat jangan tinggal. Sebab apa? Sebab kita tak mau keluar daripada Ramadan, kita menjadi golongan yang rugi. Kita tak mau menjadi golongan yang hina. Kita tak mau. Kita nak keluar daripada Ramadan, kita nak menjadi golongan yang terhormat. Bukan terhina, terhormat. Kita nak keluar menjadi golongan yang dikatakan sebagai bertakwa tu. Beza nak takwa dengan taqwa. Bunyi lebih kurang. Satu, taqwa. Maklum nak keluar daripada Ramadan, maklum nak jadi bangsa taqwa ke? Nak jadi golongan bertakwa? Saya ulang balik. Kita nak keluar daripada Ramadan, nak jadi golongan mana? Bangsa taqwa ataupun golongan bertakwa? Bunyi lebih kurang. Kita nak jadi hamba yang mendapat kejayaan, hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni dua golongan yang akan keluar daripada Ramadan. Sama ada kamu nak menjadi golongan yang Allah Taala mulia, iaitu bertakwa, ataupun hak Nabi kata kamu nak jadi golongan yang hina. Atas kita semua. Maklum kalau pilih nak keluar daripada Ramadan menjadi golongan bertakwa, mulia. Keluar daripada Ramadan jadi hak Nabi habaq tak hina. Na'udzubillahi min zalik. Pesanan saya yang kedua, semua ada 3 yang malam ni, nak habis dah. Saya pun tak larat ni. Tak larat lah maklum ni. Maklum ingat senang ceramah. Tengok senang, nak cakap ni maklum ingat senang. Tambah lah ni pula daripada buat live macam-macam ni tuan-tuan. Allah. Kalau tiap-tiap malam live tak buat, orang ingat. Bila tak buat, tu tentu kita buat. Dia komen lah, hidup ingat mampu lah. Bunyi lu tu kasau. Dia ingat senang lah live tiap hari maklum ni. Jenuh cari modal. Kita pula modal korang. Bila kita duk cakap benda yang sama, dia kata, Ustaz cakap benda yang sama. Yalah semalam saya ceramah kat lain. Malam ni main tarik. Tuan-tuan bukan nak dengar lagi hal semalam. Tak larat letih. Ni malam ni jadi ya. Oh ni 10 minit. Bersyarah metaratus bukan 10 minit. Mohon selera ni. Bukan baru 10 minit. Selalu kalau mohon 100 jam lebih dah. Yang kedua. Pesanan saya yang kedua. Yang kedua. Maklum. Kita keluar daripada Ramadan, maklum. Jangan kita tinggal segala amalan tu biar dia berjalan dengan Ramadan ni. Jangan. Dalam bulan Ramadan ni kita macam-macam kita buat, maklum. Yang pertama dalam bulan Ramadan ni kita puasa. Yang kedua, kita sembahyang banyak rakaat dalam bulan Ramadan ni. Banyak rakaat. Mujuh lah 8. Mujuh 8. Mau 20. Agak-agak maklum jadi apa? Maklum. Tara 8 tu pun saya duk tengok. Maklum dia dengar kuliah saya ni. Duk tumbuk tapak. Duk tumbuk tapak kaki lagu tu. Maklum saya duk atas kursi. Maklum saya nampak kelaku seorang-seorang ni maklum. Duk urut perut betih. Tu baru 8. Tak percaya tak lagi maklum. Kita tengok seorang-seorang keluar tak lagi lagu mana. Jalan. Macam-macam lagu Hulk Hogan. Lagu Undertaker.
Lagu Beho masuk lautan. Tahu Beho masuk lautan? Menyengit lagu tu. Lepas 8 rakaat dia maklum keluar surau Rabah Beho masuk lautan. Hak teruk lagi Rabah Beho turun petak. Itu lagi teruk mengengkang dia berjalan. Tu baru 8 rakaat. Maklum tak? 8 rakaat tu pun kena rakaat ke-6 tu daripada sujud nak naik rakaat ke-6 tu dia rojoh jubah ni dulu lagu tu. Apa nak terjun dalam kolam dia kukuh kat kawan dia baru boleh angkat. Nak buat lagu mana? Maklum oi. Hak ujung-ujung ni tinggal hak semua geng Ranum. Hak putih tak apa nak ada lah. Tinggal semua hak Ranum maklum noh. Bukan tua dak Ranum. Sebut tua nampak lagu kurang ajar sangat. Lembut sikit Ranum. Maklum tahu Ranum maklum. Buah pelam kalau Ranum maklum oi. Nak makan bukan nak kena pergi jolok dengan galah. Anggar rabat amai sikit bulu dah tu. Tu kata Ranum. Ujung-ujung ni tinggal semua hak Ranum. Dia tak maklum. Ni nampak elok ni pasal duduk bersila elok. Lagi makin kita tengok. Turun tangga sampai kawan tak boleh selisih dia seorang yang boleh mula tengok tu. Tu baru 8. Mau 20 kan maklum. Syahid. 8 tu tawitir tu kemah lagi lah. Sallallahu alaihi 8. Tu pun daripada 2 ke 8. Kuih seluk dah turun. Tu imam ni ada kan? Jemaah. Sallallahu alaihi. Cuba 20. Agak-agak kalau 20 rakaat. Rakaat 18, 16 tu nak tinggal geng mana? Geng muda ke geng tua? Hak Ranum tu. Tinggal satu soh tengah geng Ranum tu. Dengan penat gas saja dalam baju teluk belengah. Habis 2 rakaat tembak. Geng ni nak selawat terah pakai dah dah. Rakaat 4, 6 terdengar kemah yang selawat belengah. Sallallahu. Kena rakaat ke-16 tinggal geng tua. Tok bila steady muda. Allahumma salli ala Muhammad. Geng Ranum pun sama. Nak sebut sallallahu wasallam alaihi bunyi. Pasal apa penat? Ada orang penat. Mujuk lah lepas. Saya tahun ni duk pergi tazkirah. Surah masjid buat 20 tu tinggal tak apa biji lah. Saya pun kalau lepas panggil tazkirah. Bukan saya tanya tarikh dulu lah. Berapa rakaat? Lepas kata 20 tak? Nanti kita tengok tarikh. Dia kita tengok tarikh. Maklum. Saya pun tuang maklum. Kena dengan 20. Itu tu. Tahun lepas kata balik sana. Allah tu imam tu. Sebab saya nak pijik tengah belakang. Dah lah 20. Baca panjang. Lanjut. Dia ingat musabaqah. Saya duduk kat belakang kata tu imam ni kayak aku jek tengah belakang dah. Sebelum aku jek, baik aku balik dulu. Saya pun dekat 12 tuang balik belum. Turun. Dia kata, hai ustaz pun tuang lah. Aku jauh. Bukan lagu hampa. Innallazi. Kata aku jek semua dah tu imam ni tadi. Tak dah tahun ni lepas pun tinggal 8 dah suruh turun. Maklum, kita duk buat dalam bulan Ramadan ni macam-macam. Kat sebelah baru ada hadis ni. Tak apa, dekat hadis ni lah. Tak ada biar, tak larang. Kita buat ibadat macam-macam dalam bulan Ramadan ni maklum. Dengan tadarusnya. Surah ni tak? Mana ada yang tadarus? Biar, kata Amah. Boleh berapa kali? Okey, sekali. Dia tadarus tu nak malam lah lepas tarawih. Sampai ke berapa? 12. Surau saya bagi 3 pagi. Malam kemarin mereka buat majlis khatam. Saya tanya, saya tak ada. Saya tanya lah hadis urus tu. Berapa kali? 7 kali. Seorang baca tengah jui. Ada sebelah orang. Maklum. Baca semua. Pakai mic 3 pagi. Semalam saya balik rumah 3:30. Duk baca lagi. Mereka kata tak apa agak guna mic ni dengar luar. Bukan buat karaoke. Kalau ada agak habis report betul-betul buta perut dah.
Betul tak? Tadarus, kalau ada orang Islam pergi duduk report dekat balai polis ke pejabat agama, agak-agak dia ni apa dia? Khinzir. Sepatutnya hang dah lah tak baca Quran. Duduk di rumah, hang duduk dengar, agak-agak dengar tu dapat pahala tak maklum Quran ni. Dah hang tak baca, orang baca, keluar kot speaker, hang dengar pun tak mau ke dapat pahala. Quran ni maklum tengok dapat pahala, baca dapat pahala, dengar dapat pahala. Tiba-tiba dia nak pergi report, kata dia duduk baca Quran, duduk dengar tengah malam. Gila maklum pun. Maklum boleh terima. Dia duduk melelak menyanyi tak ada masalah pula. Baca Quran tadarus. Cuma saya nak abang satu je. Keluar Ramadan, jangan tinggal terus. Ramadan tadarus. Keluar Ramadan, tinggal terus. Yang ni tak mahu. Saya nak habaq lagu ni ya, sebagai pengakhiran kepada tazkirah saya. Walaupun khatih saya tak habis lagi. Khatih saya ada 6 lai. Saya baru baca 2. 4. Sambung lagi tahun depan. Tahun 2 lai. Makna cetak hari ni boleh guna 3 tahun punya modal. Sebab tu senang ceramahkan teruk, murung sikit-sikit, betul sikit-sikit, habis lah maklum kan. Saya nak pesan lagu ni ya maklum. Kita keluar daripada Ramadan, tak boleh bawa semua, jangan tinggal semua. Boleh tak maklum? Mungkinlah tak boleh lah nak baca Quran tadarus setiap malam, tapi jangan tinggal Quran setiap hari. Boleh tak? Kita keluar daripada Ramadan, kita tak boleh duk baca lagu tadarus tu. Macam maklum duk baca tu. Tak maklum duk pergi baca kan. Baca haram tak betul duk baca orang tu. Orang tegak mebal. Baca apa kulama. Kita kata main mana pula apa kulama ni. Kau ulang balik kau. Apa kul. Bukan apa ku. Apa kul. Tak apa dia bunyi. Apa kulama. Orang tegak dia mebal. Aduh. Ni lepas kata jemaah muhtadi ni. Tegak mebal. Saya dapat maklumat. Saya di mana-mana tempat sebelum saya sampai, unit risikan saya sampai dulu. Buat kajian perangai jemaah tu. Dia baca orang tegak, dia mebal. Dia kata ni aku meluat nak baca dengan hampa. Hampa baca aku tak tegak pun. Macam aku baca, hampa tegak mamun. Nak buat lagu mana orang lain baca betul, hang baca dia tak betul. Wa minat tijarati lama. Tak paku lama. Ni roti lama pula. Punya lama tak nak baca Quran untuk orang ni. Keluar daripada Ramadan, tak boleh baca banyak. Sehari jangan duduk tinggal. Korang-korang semuka. Tak boleh ke maklum kita nak bagi masa dengan Quran sehari 7 minit. Tak boleh ke? 5 minit, 7 minit tak boleh ke? Jangan tinggal semua. Dalam Ramadan, kita suka bersedekah. Keluar Ramadan, jangan tinggal semua. Dalam Ramadan, kita mai surau ni ramai-ramai. Keluar Ramadan, mau tak boleh mai kerak pun, satu waktu sehari kita mai. Bayangkan kalau tiap-tiap malam luar Ramadan penuh lagu ni. Ni kira daripada awal Ramadan sampai ni, duk amal lagu ni ya. Duk amal lagu ni ya. Awal mula pergi mana? Awal-awal ambil luar. Lepas tu pergi mana pula? Luar tu pergi mana maklum? Jangan kata lepas tak main. Lepas duk di Iran dah lah ni maklum ni. Lepas duk di Iran lah lepas tu. Bayangkan kalau hari biasa ramai lagu ni. Agak-agak maklum lagu mana? Seronok tak? Sebab tu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata pada dia, Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Cukup cantik Nabi kata. Nabi kata ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nabi kata, apa dia?
ialah amalan yang konsisten wa in qalla, walaupun sikit. Sila Ustaz. Nabi kata, amalan yang Allah Ta'ala suka, amalan yang Allah Ta'ala happy, lagu mana? Nabi kata, berterusan walaupun sedikit. Kita keluar daripada Ramadan, kita tak boleh buat banyak lagu ni, tak boleh buat. Tapi jangan tinggal tu, berterusan wa in qalla, walaupun tak banyak. Macam saya kata tadi, kita duk baca Quran bulan Ramadan ni banyak. Keluar Ramadan, tak boleh baca banyak, semoga. Kita duduk dalam bulan Ramadan ni, kita baik solat banyak rakaat. Keluar Ramadan maklum, habis tak ada, jangan duk tinggal witir. Ramadan kan kita habis witir tiap-tiap malam. Keluar Ramadan, siapa kita tak boleh witir? Jangan tinggal. Tak boleh buat banyak, sikit pun tak apa. Janjinya apa dia? Konsisten, berterusan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebagai penutup, jadi saya nak nasihat malam besok. Malam besok maklum, malam raya. Malam besok ni malam raya. Ni saya nak tutup dah. Maklum jangan duk risau. Jangan duk buat muka lagu nak mati lagu tu. Jangan duk risau. Maklum jangan duk kira maklum tak dengar. Maklum ingat ustaz larat cakap. Maklum tak apa duk ngangor ya. Saya nak pesan malam esok, malam raya. Sebab malam raya ni malam yang selalu orang alpa. Ni haduk mai ada dengar tazkirah tiap malam pun esok dia balik pergi kampung, dia lupa lagu tu yang malam raya ni. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis daripada Ibnu Majah. Nabi kata pada dia, "Man qama lailatil aidaini ihtisaban lillah, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Allah. Nabi kata siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya. Nabi kata siapa yang qama menghidupkan 2 malam hari raya. 2 malam hari raya ni raya apa? Raya puasa, raya haji. Aidul Fitri dengan Aidul Adha. 2 malam ni Nabi kata siapa yang hidup ni dengan apa maklum weh? Hidup ni dengan apa? Nama bawang. Hidup ni dengan apa? Cucuk racun ke? Hidup ni dengan apa? Hidup ni dengan menyembang ke? Hidup dengan ibadat. Ustaz, nak buat apa malam raya ni maklum? Yang pertama maklum, malam mustajab doa. Maklum malam hari raya ni yang pertamanya maklum, malam mustajab doa. Mayanglah hajat. Dah tak larat nak mayang tasbih, mayang hajat. Selalunya orang duk buat mayang tasbih, dia kata dia sama panjang dengan 20 rakaat. Okey, tak apa. Kau hang mati tengah mayang tu hang tak mau, hang mayang hajat. Hang semayang hajat. Malam raya hang semayang hajat. Malam esok mana jangan tinggal mayang hajat paling tak ada. Tapi Aisyah tu mayang lah. Dia ada agak geng mazhab Celaru ni. Macam dia mayang tarawih, Aisyah tak mayang. Kita kata hang ni kok mana Aisyah tak mayang tarawih mayang. Jadi dah. Tak mayang Aisyah pun mayang tarawih jadi. Kawan saya tarawih pun dah, Aisyah pun dah. Wih, hang buat kira bodoh lagu tu. Dia tak kira bodoh, cerdik tu. Malam esok, mayang Aisyah berjemaah. Balik di rumah ke apa. Ataupun kalau tak balik, sini mayang ayah pukul 8.30. Jadi lepas abang, mayang ayah pukul 8.30. Dan lepas mayang ayah dalam terkedarah. Saya dengar, walaupun saya duduk tengah kencing dah tadi, saya dengar. Betul tak? Terkedarah, lepas kan sebelum? Lepas, malam esok mainlah surau. Kalau tak balik, kalau balik kampung pergi masjid. Aisyah berjemaah. Lepas tu bayang hajat. Tamam. Yang keduanya apa dia lagi? Qama. Yang menghidupkan malam raya ni dengan apa dia? Yang kedua maklum,
walitukabbirullah, membesarkan Allah. Takbir. Malam raya, malam esok ni malam kita nak membesarkan Allah. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Dia kata saya bukan tak mau tu. Saya hak sedekah wa'dah nak sudah kot mana betul tahu. Mu hang tak erti nak sebut tu bodoh weh. Hang tak ada sebutlah. Nampak apa mana? Tu saja takbir raya pun tak ketahuan nak keluar kot mana. Dia kata saya tu hak sedekah wa'dah wa nasara 'abdah. Cari jalan keluar memang tak sudah dia kata. Mak hang tak erti hak tu. Hang tak main kot tepi dah. Ayah saya kata, mak hang tak erti tajuk dalam main kot ubin sudah. Dia kata. Main kot ubin ni lagu nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada seorang tu. Dia duk main, duk takbir malam raya tiap-tiap tahun dia duk main takbir. Kawan Tok Ayah. Tok Ayah lah. Tok Ayah bayar. Tengok ke batu cincin tu tak boleh kepak jari. Kemas maklum kemas. Kepiak ni. Ni dia punya tinggi tau. Songkok sengit lagu tu. Misal ni melengkuih lagu mata parang tu. Duk main. Takbir haram tak tahu nak sudah ke mana. Selama tu dia duk main, orang tak nak suruh main kat dia. Itu lepas bisuah. Dia buat dia bunyi tu. Dia tak boleh biar. Dia suara-suara kat orang. Tak main terus melok lepas tu. Sampai keluar tak jumpa dah. Mak hang tak erti nak pergi duk sedekah wa'dah tu. Hang main kot ubin tu dah. Maklum tak? Jangan terjun kau tak boleh naik. Main kot ubin ni. Duduk saja di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Standard Melayu dia kena sedih. Mau tak sedih dia boleh maki tu. Saya dulu, biasalah kita pergi negara Arab ni, tengok lepas takbir lagu nak perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak perang puak Arab. Satu tahun tu saya pun takbir raya pagi tu di Surabaya. Cengih lagu tu, kita bawa balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis main raya turun. Maklum tu main sound. Dia ni takbir orang tak asal raya pun tanya. Rupanya tak boleh tu. Takbir dia kena sedih orang Melayu. Mohang boleh bagi dia teriak dengan takbir raya tu. Lagi bagus. Sama lagu raya maklum. Sama lagu raya. Lagu raya tahun ni ada hak jenis. Hak jenis dikit pun hak Ali Syukri tu. Mama papa tu. Kita duk kata sudahlah, jangan duk menyanyi. Sekali dia angkut satu keluarga, maklum kan. Apa tak bagi sangat. Tahun ni kita puji, lagu raya dia sedap. Lagu ni, nak apa? Lagu raya ni, kita dengar, kita rasa nak raya. Tu baru lagu raya. Ni kita dengar lagu nak maki, tu bukan lagu raya, maklum. Hal lebih baik hang tukar buat lagu maki. Maklum tak? Lagu raya ni lagu dulu, dia nak perantau. Dengar tu lagu nak raya. Satu hari di hari raya. Kita dengar lagu nak raya. Tu baru lagu raya. Ni kita dengar lagu nak maki. Tu bukan lagu raya. Tu lagu maki namanya. Lagu lapak maki. Tengok lagu raya. Kalau yang sedih, dia mau. Hak tak sedih pun yang mereka boleh terima pun satu dululah. Alamak, alamak, alamak. Hak tu yang mereka boleh buat pun mana. Hak tu orang Malaysia boleh accept lagi. Lagu tu pun pinyak ke mana pun tak tahu lah. Nak maklum? Lagu tu lah. Jadinya saya nak abang, malam raya ni maklum, yang kedua, takbir. Dulu orang tua dulu dia buat rumah ke rumah. Ingat dulu ni budaya tu. Tuan-tuan ni saya rasa duduk di sini boleh buat budaya kampung kot. Taman tuan-tuan ni pun nampak lagu macam orang kampung. Buat budaya kampung. Pi rumah, pi ke rumah. Taman lagi senang. Pi rumah ni terkedarah sikit, pi rumah ni terkedarah sikit, pi rumah ni terkedarah sikit. Malam itu
Esok geng takbir malam tu semua hospital maklum darah naik darah. Melayu tak minta ke darah, dia tak pergi keluar dari rumah. Takbir. Tama tadi saya kata apa dia? Maklum. Tama saya kata tadi bayang Asya berjemaah, habis tak ada doa buat solat hajat. Lepas tu takbir. Yang ketiga maklum, saya nak pesan. Dekat terah. Kot ada hati lupa. Tara standard saya pun terlupa. Bini tanya pagi tadi, baru teringat. Abang zakat terah bayar dah. Ha, bayar dah. Bayar bini mana abang? Seorang ni ada dah. Dia kata abang bayar dah. Itu abang bayar zakat pendapatan. Oh, duk rasa lagu bayar dah. Saya nak pesan zakat terah Pak Long dah. Jangan lupa bayar. Di malam esok ni, kalau boleh tak ada tunggu lusa lah. Pagi raya tu kot kalut. Bayar zakat terah siap-siap Pak Long. Jadi ada 2-3 benda lagi saya nak cakap ni. Saya rasa tak mampu nak pindah dengan masa kita pun dekat sejam dah. Sebagai kesimpulannya saya nak kata apa dia? Sebagai kesimpulan. Maklum, malam raya adalah malam untuk beribadat, bukan malam untuk kita lalai. Malam raya bukan malam untuk kita berseronok. Malam raya adalah malam untuk kita beribadat. Nabi kata, ihtisaban lillah, mengharapkan pahala daripada Allah. Lam yamut qalbuhu, Allah tidak akan matikan hatinya yauma tamutul qalb, pada hari yang Allah mematikan hati-hati hamba dia. Sebab tu malam raya hidupkan dengan ibadat, bukan malam raya, bukan malam untuk kita lalai, bukan malam untuk kita seronok. Malam raya malam untuk kita bertakbir. Malam raya malam untuk kita bersyukur. Malam raya malam doa dimakbulkan. Di antara doa yang ulama suruh baca pada malam raya ni dia, tolong minta Allah Ta'ala terima amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan. Jadi maklum, saya nak edarkan satu amalan untuk maklum baca malam ni, untuk maklum baca malam esok. Adik tolong saya adik bagi. Adik pergi bagi dekat belah ni satu, belah ni satu, dekat muslimat satu. Ha dah. Allahu Akbar. Mak doa ni tolong baca malam ni dengan malam raya esok. Saya nak bagi, sekali kita baca sama-sama insya-Allah. Jadi sebelum saya nak teruskan dengan tuan-tuan, maklum malam ni saya rasa sekat tu dululah yang saya nak cakap, yang saya nak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sebut, apa yang saya sampaikan pada malam ni, mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah, di sisi kita, dan ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita pada malam ni sebagai amal ibadah. Kita tutup dengan doa dulu. Lepas tu Pak Long jangan duk pergi mana? Tu lepas duk edak atas tu, sekali kita nak baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.